kita boleh expect sesuatu yang luar biasa. Hello, Assalamualaikum. Sekarang kita di backstage di bilik lah. Bilik Kogi Ramasdo. Kita ada Eja. Ya, saya. Hello. Eja Sareja, RM5 ke atau RM10 bagi kata-kata? RM20 saya bagi kat awak. Dia tak nak bagi kata-kata. Ada Akmawi yang tengah relax. Hello, Akmawi. Bro. Okay, RM5 atau RM10 bagi kata-kata? RM10 dengan kata-kata. Kata-katanya hari ini, bosku! Hidup ini sebagai anak seni, kalau tak suka dinilai, jalan terus depan sikit. Jumpa Seremban. Okay, kita ada Afif adalah sebagai vocal coach untuk Ali dan Aisyah. Okey, saya. Kenapa nak cakap apa ni? Macam mana proses sekarang sampai hari ini? Oh, proses. Okey, disebabkan saya diberi tugasan untuk menjadikan persembahan ini vokal terbaik. Kita target vokal terbaik. Okey, so saya dah berikan input yang terbaik lah untuk Aisyah dengan Ali lah. Okey, soalan kedua, format apa awak pakai? Sorry. Macam mana persiapan Aisyah? 9:15 PM. Macam mana sekarang? Persiapan? Saya jawab. Gemetar? Gemetar belum lagi. Excited selalu. And nanti kita orang ada kejutan. Oh, baik. Aisyah? Numero 1. Oh, baik. Okey Aisyah, RM5 ke RM10 dengan kata-kata? Lagi. Aku asyik kena kata-kata ni je. RM5. Okey, konten. Konten dia I nak duit. Okey. Kata-kata je hari ni, bosku. Kata-kata dia adalah with hardship comes ease. Oh, mantap. Okey, semoga berjaya nombor 1. Wadah. Sini Ali, setakat ni persiapan? Persiapan boleh dikatakan 99% lah. Jadi untuk 1% lagi pada hari kejadian lah, kita akan bagi sehabis baik lah. Sebab saya pun untuk kali ni pun berkata all out juga ni. Sebab saya akan buat sesuatu yang bukan bidang saya di atas pentas tu nanti. Okey, ada target tak kali ni? Saya dah beberapa kali masuk ni, jadi saya memang dah target nombor 1 lah. Cakap banyak tak guna, nombor 1. Okey ya? Okey, kalau aku yang buat mesti okey. Dekat telinga diorang ke? Betul tak? Tanya diorang. Takkan aku yang jawab. So semenjak 2-3 hari ni ada masalah apa-apa? Betul. Oh, kita ada Mr. Manager Lee Legacy. Macam mana setakat hari ni blood pressure ada naik? So far naik sikit sikit biasa. Nampak? Masa tu perlu dilarikan. Ada naik sikit tapi naik tu bukan sebab kat dalam sebab kat luar. Sebab dia diorang tak bagi masuk parking tu. Kan? 2 kali kena tahan. Target untuk hari ni? Esok. Keputusan esok. Keputusan esok saya meletakkan 100% yang kita akan merangkul 3 anugerah. Yang pertamanya vokal terbaik. Yang keduanya persembahan terbaik. Yang last kali nombor 3 tu adalah nombor 1 AJL lah. Amin. Kita ada Faris sini, jangan lari lagi. Faris ni merupakan orang penting untuk manage kru, bagi pas kan. So macam mana tahap kepeningan kepala? Kepeningan kepala? Rasa macam dah tak ada kepala. 2-3 hari ni memang serabut lah. Tapi saya okey je. Demi kawan-kawan yang tersayang. Jangan lupa follow Faris, dia masih single. Apa IG? Faris Azman double N belakang. Okey, maksudnya dia mau, dia nak. Kita ada Zack merupakan keyboardist. Macam mana? Top 3. Oh, top 3, terus jawab. Okey, baik. Okey, Dan. Macam mana pengalaman bekerja di AJL dengan Mas Do? Seriau sebab alright lah.
banyak problem juga lah. Tapi insyaAllah boleh. Apa problem? Apa problem? Banyak lah, macam apa, hari tu RF macam ada putus-putus lagi apa lah. Tu lah setakat ni RF. So setakat ni okey dah ke? Setakat ni Alhamdulillah boleh lah. Okey lah. Okay, Dan ada band nama dia The Pujanggas. Boleh follow apa? Boleh follow di IG barangkali di Pujanggas. Oh, barangkali Pujanggas. Okey. Kita ada Aidan. Halo Aidan. Hello. Aidan dah sunat ke? Mestilah. Okey tak itu sunat? Lepas sunat tu sakitlah sikit. Oh ya, sakit macam mana rasa dia? Selalu sakit. Okey, dia busy main game. Kita bersama Pak An, betapa pentingnya kita boleh tengok dari pas dia. Ada 3. So apa awak buat tugasan awak untuk AJL ni? Sebenarnya dia nak semua. Pasal tu dia ambil semua pas kat sini. Yes. Dia paling gila kat sini. Saya gila kuasa. Kat sini saya tak ada buat apa pun, just assist macam mana perjalanan Masdo dan juga Syah Aziz. Masdo dan juga Syah Aziz. Supaya benda ni berjalan lancar. Apa target kau? Kita doakan yang terbaik. Kita dah buat yang terbaik, kita dah usaha. Kita akan berserah saja pada esok hari. Itu jawapan agresif, jawapan yang real lah. Real punya of course kita target nombor 1 AJL. Dan paling penting adalah vokal terbaik. Masdo, Aisyah, the crew, semua dancers, everyone who's involved. InsyaAllah, tomorrow everything goes smoothly for everyone. Amen. Pray for the best. Paling bawah pun nombor 1 lah kan. Of course. Ada kata-kata for the team. I was gonna say everything Brian said. All the best tomorrow. Kita target nombor 1 lah. Okey, tadi baru selesai food dress untuk esok. Persembahan Masdo. Daripada parking kan? Ya, jam. So kita tanya dia orang tengah riot. Sekarang ada konsert baru habis, summertime, so riot. Okey, kita tanya Cik Man dulu. Okey, Cik Man. Apa debaran macam mana tadi? Food dress okey ke tak? Apa yang nak diperbaiki, apa yang kurang lagi? Ini kita jawapan serius lah. Jadi banyak sebenarnya. Daripada segi performance wise, dance, lampu, LED, semua sebenarnya tadi tak on point pun. And so besok kita akan tengok lagi sekali untuk make sure semua on point benda tu. Hopefully semuanya okey lah. Sebab terlalu banyak benda, sebab hari ni baru semua masuk and then kita dapat sekali je untuk buat benda tu. So memang agak kerang-kabut sikit, tapi hopefully besok akan lagi okey sebab aku dah bawa agak. Okey. Itu je lah sebelum food dress kita... Oh, ada lagi? Jom kita tanya lagi. Kita tanya... Okay, kita ada Aisyah. Okay, kita tanya Aisyah. Aisyah, macam mana tadi persembahan food dress? Okay? Okay. Ada... Very fun. Puji, rasa okay? You dari depan kan? Ada. You rasa macam dapat tak vibes tu? Dapat. You punya perasaan bila you tengok kita kat atas pentas tu macam mana? I rasa you memang pujaan I.
Baik, jika kau saja sekarang. Apa tak soalan kau? Soalan aku macam mana tadi? Lepas full dress kan, okey ke tak? Itulah full dress ni penting lah sebab dia penuh, dress penuh kan. Jadi dapat tengok keluar masuk apa semua. Hari ni baru aku nampak yakin sikit. Boleh kata 99% lah. Lebaran macam mana? Lebaran kian terasa, aku kumpulnya. Jap. Tak ada pun? Ada. Sekali lagi cuba. Oh, ada. Tak kena tadi, awak kat hati tadi. Itulah dia. Okay, bosan. Bye. Okay, itu sahaja dari beberapa orang yang kita tanya. Untuk persembahan tadi, saya love dengan quote di akhir lagu tu. So, time release video ni, korang pun dah tahu quote tu. So, kita macam itulah. Jumpa lagi. Bye. Halo, Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi di hari kejadian, itu hari Ahad 16 hari bulan, di mana hari AJL akan berlangsung. Dan sekarang kita go dengan run through dan camp block. Apa yang tak kena semalam, tak on point. So hari ni kita try lagi jalan dengan production. So harap hari ni semua okey. So kita tunggu malam untuk ambil piala saja. InsyaAllah. Ji, apa problem semalam yang diorang harap diorang dapat betulkan waktu soundcheck hari ni? Semalam apa yang saya ikut Pak An dan kita orang list apa yang kena perbaiki adalah Aisyah punya position. Aisyah duduk kat area situ, so tak ada, semalam tak ada lighting, so tak nampak dia. Kedua, stage basah sebab ada dancer yang tergelincir. Sebabkan persembahan Aina tu dia ada main air, so stage basah. Lepas tu kita staging tu, kita ke belakang lagi, bagi ruang. Lepas tu semalam bocor Kalish tag, dia ambil gitar Ali. So kamera ambil wide time tu, so nampak dia. So kita harap hari ni shot lain lah. Lepas tu tak nak nampak Kalish sebab tak jual. Kalau macam saya, macam Fatah Amin ni, mungkin dia akan tight shot. So nampak kat saya. Okay, kita baru habis run through dengan camp block tadi. So far good, okay, nice, on point semua. Ada benda sikit je lagi ya. Lepas tu sekarang dia orang dah nak bersiap-siap, berehat jap. Lepas tu kita tunggu malam ni. Kita tunggu macam mana keputusan malam ni. InsyaAllah okay, free. Kita ada ni abang-abang akak ni. Selamat kerja. Ni situasi lepas dia orang turun stage tadi untuk final run through dengan camp block. Okay, dia orang tengah ambil gambar Maui. Ada lagi, kita kembali lagi. Okay, tak. Minta maaf. Kita aku pakai gel. Itu yang macam mana tadi? Last. Okay, aku rasa diorang dah ready. Diorang dah ready untuk menggegarkan malam ni. Baiklah. So, sama kita doa yang terbaik untuk Mas Do. Terima kasih Kak Hafiz, dia sebagai cikgu vokal, coach vokal untuk Aisyah dengan Ali. Berapa lama proses belajar? Kita punya kelas betul-betul kelas untuk structure that vocal is 3 days untuk kelas. Lepas tu dia ada continuously dengan practice dengan band. Lepas tu saya follow juga Ali punya dance punya kelas tau. Sebab kita nak tengok kan, okey tak dengan nak jaga momentum stamina dia kan. So
totally kita work untuk ni dalam 8 hari 7 hari. So itu yang jangan pendapat orang boleh progress tu sangat merasakan. Bagus. Okay, good. Thank you. Tolong ajar dia. Harap malam ni berbaloi. Sekarang dah kau nak interview aku, kau kena duduk lah Boleh je. Sekarang ni dah perfect. Harap malam ni lagi malam ni tinggal lagi nak enjoy kan. So bila dia enjoy, orang yang kat bawah ni pun, orang kat rumah pun akan enjoy juga. Nice. Thank you Hafiz. Dua kali rehearsal sebelum malam final malam ni kan. Keyakinan kau di tahap mana waktu ambil gitar dengan mic stand tu? Yes, untuk hari ni sedikit down sikit, tak macam semalam. Hari ni rasanya ada masalah clearcom sebab saya tunggu daripada Roger daripada Checkman. Dia akan beritahu Lish ni. So rasa tadi macam start so rasa macam ni dah ke? Lepas tu dah tadi tu yang last rehearsal tu last kali dancer dah turun, memang lambat lah tadi. So jadi saya ambil jalan yang selamat. Saya terus tanya dengan Ali. Lirik, kita ikut lirik Ali je. Dia pakai, dia ada 4 baris lirik Aisyah. So 2 pertama tu, after 2 tu saya dah terus ambil tadi tu agak seram lah kalau live malam ni macam itu, agak seram sebab Ali dah nak buka langkah menari dia. So takut lagi berkecamuk di situ. So itu sajalah untuk hari ini. Mungkin masalah clearcom lah. Okay guys, saya dah siap. Jom di sini adalah makeup special effect di mana kalau perasan muka saya kalau tahap kehansoman saya nak kurangkan sikit. Sekarang jom adalah macam saya tak nak shine sangat. So saya makeup yang humble makeup. Humble makeup. So di ke bawah sini. Thank you. Kejap. Tak masih handsome lagi. Tangan lagi ni. Kena kurangkan lagi mari. Okay, sekarang dah waktu 7.30 di mana semua orang dah bersiap preparation nak pakai baju. Dekat bahagian ni kita boleh tengok grup geng-geng ni tengah buat ni apa buka dia panggil? Apa? Headpiece tengah preparation akhir. So belah sini stylist untuk band Masdo. Ni Ali tengah buat rambut. Yang slip back tadi katanya Checkman, jangan lupa. Checkman yang akan ambil piala nanti tengah bersiap. Tu lah, saya tengah prepare. Kat sana. Okey. Saya tengah prepare. Kalau dapat malam ni saya ambil lah. Misal band dia akan duduk belakang. So yang penyampaian yang dia cakap macam ada kata-kata tu saya. Ucapan dia apa nanti kalau? Ucapan dia terima kasih. Assalamualaikum. Kat dalam ni hai, ni Abu. Stylist untuk Aisyah. Oh hi, Assalamualaikum. I'm Abu. I'm a fashion stylist. Boleh tak kita masuk jap tengok baju? Baju boleh ke tak? Masdo punya belum. Oh, Masdonya belum. Sorry guys. Ni okay, preparation orang sebelum Aisyah pakai. Semua tengah busy. Ini proses apa ni? Dia tengah trim assess dia punya list lah supaya nampak macam lagi kemas, lagi cantik. Ini katanya boleh bergerak Rahsia. Okey. Saya tahu boleh bergerak. So rasa abang-abang ni ke yang gerakkan baju Aisyah tu? Ya. Abang dari mana bang? Dari IZ Electronic. So macam dia gerak tekan tu? Susah tak? Berapa hari buat? Rasanya 3 hari je. Oh, power. So kalau siapa nak tengok baju Aisyah gerak-gerak malam ni Okay, bang, betul lah? Ya. Mantap. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang berada pada hari ini. Ini AJL kita yang keberapa? Ketiga. So kita cuba buat yang terbaik.
kita mengharapkan kali ini kita ada manis-manis lah. Manis-manis. Kita ada manis-manis hari ini. Sebab apa? Sebab ini boleh dikatakan last show kita untuk beberapa bulan ni. So hopefully hari ni kita boleh buat yang terbaik lah semua. Amin. Tu ada apa-apa. Saya nak ucap terima kasih kepada semua yang terlibat. Terima kasih kepada Eji Koko dengan arrangementnya yang sangat Idamkan kata air tangan Eji Koko. Yeah. Yes. Akhirnya rezeki pada tahun ini. Terima kasih kepada semua yang dah bekerja keras. Ini kita tak nak benda lain, kita nak enjoy dan kita ingin membawa pulang sesuatu pada malam ni, insyaAllah. Yes, kita pun macam-macam hal juga, ada yang denggi lah apa, kedauk haus semua kan. So hari ni hari untuk kita memberi 110% lah. Lebih sikit. Mantap. Kami pun baru ambil line semalam. Susah. Mantap. Jadi bagi sikit guys, pasukan Marwas, I love you guys. Sebab boleh kata Marwas adalah tulang belakang untuk malam ni lah. Ali dan Aisyah, I love you. Sebab Ali dan Aisyah kerja lebih keras daripada kita lah. Betul lah. And the production, Masdo Gang. Warna muzik yang tak henti-henti menyokong kita selama ini. Baju daripada Dino. Siapanya apa? Rambut daripada OO yang nanti. PS5 tak ada. Itu sendiri. Saya secara peribadinya ingin berterima kasih kepada my man cikgu saya, Mr. Afif. Dia sangatlah orang kata berterima kasih lah kepada beliau sebab dia selalu bagi semangat dan sebagainya. Terima kasih juga kepada Aisyah Aziz. Kepada semua yang terlibat, terima kasih. Semoga orang kata malam ni kita ada pulang sesuatu lah sempena menyambut ulang tahun Masdo yang ke-10 tahun pada tahun ini. Jadi kita just enjoy pada hari ini, perform habis baik dan berserah pada takdir lah. Okey, terima kasih kepada semua sekali yang terlibat pada hari ini, yang ada nama, yang di-mention, tak di-mention. And hopefully, okey. So, jadi pula ya. Semuanya berjalan lancar. So, kita berdoa. Okey, semuanya berjalan lancar. Al-Fatihah. Amin. Let's go. Aku menjerit lagi. Okey. Ali. Apa barang ni? Apa barang? Pujaan gua. Pujaanku. Saya yang ke gini. Function tu. Level lain lah. Okay guys. Pujaan! Sikit apa? Orang ada senjata untuk malam ni. Ini yang akan membezakan. Ini yang akan membezakan Tekan persembahan terbaik dengan tak terbaik. Korang kena saksikan kejap lagi. You miss what? You miss the speech. Tak apa, nanti kita orang post kat YouTube. Wow. Siap. Aku tak tahu tapi lain macam hari. Vibe ni lain macam. Tak tahu kenapa. Cherry tu. Kalau kau sentuh sikit emosi dia nangis tu. Betul. Kau bosok sikit belakang dia settle. Kau gini-gini sikit. Nangis confirm. Cantik dan harmoni satu karya.
yang ketiga perkiraan ini menjejakkan kaki di pentas akhir AJL. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita berikan sokongan paling gemuruh. Kalau nak kaget pun boleh juga mempersembahkan kepada anda semua. Bakal menampilkan keunikan tersendiri ke pentas AJL 39 mempersembahkan kepada anda komposer Anisaria, penulis lirik Hedi Moro dan Anisaria, lagu Pujaanku, penyanyi Masdo. Sepatutnya tinggal itu je sebenarnya. Okey. Lihat. Kita baru habis je tadi persembahan Masdo. Semua going well, better, nice. And congrats to team semua. Terbaik, sound, visual. Gila babi tu. Unik, dapat standing ovation. Nice guys. So kita boleh tengok ni ada sesi foto sikit. Masdo tengah foto. Okay, macam mana Cik Man tadi? Walaupun starting tu nervous, tapi aku boleh bagi tahu kalau tak menang pun puas hati lah sebab perfect gila dua kali. Kita dah dapat standing ovation guys. Ini Aisyah punya tengah photoshoot. Okay, Aisyah photoshoot. So Masdo photoshoot. Tu yang kita cakap tadi, apa yang special kat baju Aisyah yang sampai ada orang tolong gerak-gerak. Nampak tu. Sebab dekat baju dia tu, kalau zoom sikit nampak ada pergerakan bunga tu atas bawah. Kalau lagi besar dia boleh terbang tu. Ni kita ada tim media Aina Abdul. Kita ada Haziq kat sini, fotografer Aina Abdul. Okay, Haziq. Tahniah Masdo kerana menjuarai. Tangan belum? Macam mana awak tahu? Tak ada. Macam ni dah tenang dah bilik ni. Ni ada geng-geng yang gerak-gerakkan baju Aisyah tu. Okay guys, alright? Okay. Baik. Kita ada Eji Koko kat sini. Alhamdulillah, tadi aku rasa daripada sound check, full dress, dry run semua, aku rasa tadi yang the best. Dapat nombor. Rezeki ni Allah punya kerja. Kalau tak dapat, bukan tugas kita. Kita sampai takat mana tu, bukan kita kalah ke menang ke sebab atas tangan orang. Itu Tuhan punya kerja.
Itu kata-kata untuk hari ini kepada semua. Itulah. Okay, Mawi, buat apa tu, weh? Apa tu? Saya tengah tune gitar. Bawa makan ke? Baru nak makan. Tadi tak lapar. Tu lah macam tak biasa host ke? It's okay. Bagi sikit. Ni adalah Mawi lepas perform tadi. So ni lah. Mana ada host macam ni doh? Mana dah dapat ni? Tapi okey, konten-konten macam ni orang nak tengok sekarang kan. Dia macam macam tu lah. Ya, dia lebih kurang macam tu. Tapi saya pilih 3 sate lah. Melambangkan Ali, Cherry dan Mawi. Nampak. Dan putih 2 ni ada sebab apa, bukan biasa-biasa lah. Zack dengan Eja yang pakai putih. Dancer? Dancer kuah je lagi lah. Aisyah tak perlu letak di sini sebab dia di dalam. Tapi kalau kita lihat, kita macam bukan kat AJL lah. Macam show dekat MMU Sabah Jaya. Keadaan dia macam tak ada apa berlaku. Macam main game kan. Macam ni bukan acara paling berproduktif. Macam gig-gig kan. Dia orang macam tu lah. Momen. Janganlah. Ambil dia. Kau pindah dah. Juara anugerah juara lagu ke-39 akan membawa pulang trofi dan wang tunai RM100,000 Malaysia. Dan juara anugerah juara lagu ke-39 komposer Ikhwan Fatana dan Wan Saleh, penulis lirik Ikhwan Fatana, penyanyi Marsha Bilal, lagu Angin Rindu. Takdir. Manusia biasa tak boleh lawan takdir. Kita kena percaya qadar-qadar. Wah, ya. Baik bro. Baik juga. Okey je sebenarnya. Tapi adalah orang kata sikit pengharapan kan. Tapi tak dapat macam mana. Tak apa. Kita ambil positif, kita cuba lagi. Mungkin ada yang dari segi karya kita kena improve lagi untuk mencapai par yang AJL punya standard aku. Selesai show kita tanya sikit Mawi. Oh itulah, geng. Rezeki tak berpihak pada kita, minta maaf semua lah kita tak dapat bawa trofi. Tapi yang anda yang semua yang menyokong adalah kemenangan bagi kami. Itu yang nak cakap tadi kan. Tapi untuk Kak Masha, I love you so much. Masya, tahniah so much. Tahniah so much, Mak. Tahniah. Kenapa pula? Tiba-tiba. Maksudnya? Sepit. Allah. Okay guys, next. Cherry, Cherry. Bukan rezeki milik kita, tapi kita ada rezeki lain lagi insyaAllah. Come on man, kita sentiasa percaya pada rezeki yang Tuhan bagi. Apa pun kepuasan kita perform pada malam ni. Kita sangat-sangat puas hati dengan performance kita pada malam ni. Kita dah tunjukkan sisi lain daripada kebiasaan kita. So bak kata puji lah, yang menangkan kita adalah fans kita yang sentiasa support kita. So aku kaki pun dah tak rasa. Besok nak hantar anak pergi sekolah. Back to father duty. So korang kena tunggu sesuatu yang kita bakal umumkan. Just check it out, okay? Follow and subscribe. Cik Man, kali ni bukan rezeki kita, rezeki kita lain. Ayat biasa lah. Kita jumpa lagi next year lah. Kita cuba. Tak ada. Dia macam ni. Aku fresh. Itu je. Dah lantak aku fresh. Tak apa, janji effort kita dah menang. Tak menang tak apa. Okay, belum lagi. Sorry. Belum lagi. FM dah hancur tadi kan? Tak apa, ni yang aku punya lambat, panjang sikit. Sebab aku rasa sepatutnya
Tak, sebenarnya kita dah cuba terbaik benda tu rezeki, menang kalah tu rezeki. And so kita apa-apa pun kita redha je. And kalau ada rezeki next year kita masuk lagi. Macam itulah. Maaf Aisyah. Mungkin hari ni bukan rezeki kita tapi rezeki kita kat lain. Banyak lagi insya-Allah. So bukan rezeki kita. Rezeki kita ya sampai final. Rezeki lah. Rezeki kita sebab kita hidup untuk nyanyi. Kalau kita tak hidup tadi, tak dapat nyanyi. Alhamdulillah, effort kita pun dah power kan. Ya betul. Dan what an experience. Support lagu pujaanku sebelum ni. Terima kasih banyak-banyak kerana setia bersama kami. And I don't think we lost today. I tak rasa kita kalah kot. I rasa benda tu memang okey lah, competition ke apa kan. Tapi I rasa macam it's such a amazing opportunity to be able to be on stage with Mazdo and the whole production. So Alhamdulillah. Okay. Ni penutup lah daripada frontman sendiri, Ali sendiri. Kelly, macam mana hari ni? Rezeki kita mungkin kat lain. So it's okay. Nama pun pertandingan, ada menang ada kalah. Dan kita dah kali ketiga menerimanya. Jadi kita okey je. Dah janji industri muzik Malaysia tu terus berkembang majulah. Harapnya lebih kepada situ dan yang penting kita akan cuba lagi. Sampailah orang kata jangan putus asa lah. InsyaAllah kita akan cuba sebaik-baik untuk next kalau ada karya yang akan dipertandingkan. Jadi terus maju industri muzik Malaysia. Tahniah kepada pemenang. Yang tak menang tak apa, kita cuba lagi. Ini semua hanyalah sebuah mimpi. Terima kasih dekat yang terima kasih yang support lagu pujaanku sebelum ni. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang dah support lagu pujaanku. Dan semoga korang terus berbahagia sampai bila-bila insya-Allah. Oh, kita ada sesi foto. Okay, saya akan duduk di tengah ramai-ramai ni supaya saja nampak style. Itu saja guys. Terima kasih kerana menonton hari ini bersama saya yang last minute menjadi host anda. Jangan lupa like, share, subscribe, solat 5 waktu, dengar cakap ibu bapa, okey? Saya mengundur diri. Assalamualaikum. Pujaanku.